Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Salul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan negara Brunei Darussalam dengan izin Allah akan menjadi sebuah negara yang benar-benar selamat dan sihat serta aman sejahtera di bawah payung pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala jika zikir dan Al-Quran dijadikan sebagai amalan dan pegangan. Baginda bertitah manfaat membaca Al-Quran bukan sahaja diraih oleh pembacanya, malahan juga keberkatannya akan turut tumpah kepada negara dengan memperoleh keamanan, keselamatan dan insya-Allah kemakmuran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menyentuh mengenai keberkatan membaca Al-Quran yang setentunya boleh membawa kepada kesembuhan dan kebahagiaan. Sebab itulah tegas baginda, kita membanyakkan zikir untuk menolak wabak. Dengan membacanya sahaja pun, kita sudah dapat mengaut pahala. Apatah lagi kalau sekaligus menjadikannya sebagai panduan dan undang-undang. Inilah keramat Al-Quran itu, menjanjikan segala kebajikan. Kerana itu, beta bersyukur kerajaan beta tanpa kendur-kendurnya dapat mengusahakan secara berterusan pembudayaan membaca Al-Quran di kalangan rakyat dan penduduk melalui pelbagai aktiviti, pembelajaran dan lain-lain kegiatan. Beta sangat gembira bulan Ramadan dimeriahkan dengan bertadarus Al-Quran di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat, dan tidak terkecuali juga di rumah-rumah bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk ke masjid. Manfaat membaca Al-Quran bukan sahaja diraih oleh pembaca-pembacanya, malahan juga keberkatannya akan turut tumpah kepada negara dengan memperolehi keamanan, keselamatan dan insya-Allah kemakmuran. Mengapakah beta katakan demikian itu? Kerana bukankah Al-Quran itu penawar dan rahmat? Jika dibaca tentu sahaja impaknya boleh membawa kepada kesembuhan dan kebahagiaan. Sebab itulah, untuk menolak wabak pun, kita membanyakkan zikir, di mana kepala zikir adalah Al-Quran. Insya-Allah, dengan menjadikan zikir dan Al-Quran itu sebagai amalan dan pegangan, maka Brunei Darussalam dengan izin Allah akan menjadi sebuah negara yang benar-benar selamat dan sehat serta aman sejahtera di bawah payung pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala.